panel bersama Yang Berusaha Tuan Muhammad Faiz bin Datuk Haji Fazil, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Pada pandangan Tuan, apakah peranan utama PIBG dalam membantu sekolah? Peranan utama PIBG adalah untuk bantu pihak sekolah mantapkan pendidikan kepada pelajar, kerana kita tidak boleh hanya bergantung kepada para pendidik sahaja untuk melihat kepada soal pendidikan anak-anak. Anak-anak itulah anak kita yang harus kita berikan fokus, dan sudah pasti sebagai bapa kita perlu menyokong usaha sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Justru kita harus berikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah dan PIBG sebagai vehikel ataupun entiti yang mewakili bapa dan juga guru itu sendiri, memberikan peranan yang cukup penting dalam membantu sekolah mendidik anak-anak kita sendiri mencapai satu kejayaan yang baik dalam semua aspek kehidupan dia. Soal pendidikan ini bukan soal menimba ilmu sahaja, soal bagaimana kita nak membina kekuatan jati diri dan kualiti anak-anak kita, syahsiah dia. Jadi sebaiknya PIBG memainkan peranan yang sama penting dengan golongan pendidik supaya anak-anak kita dibesarkan menjadi insan yang seimbang dalam semua aspek. Selaku seorang bapa, bagaimanakah ibu bapa boleh bekerjasama dengan guru demi kejayaan murid? Yang pertama, kita harus iktiraf tugas guru ini sangat berat. Kalau kita telah mengamanahkan anak kita kepada guru untuk mendidik anak kita, justru kita harus memahami dan menghormati tugas mereka. Kalau kita memahami dan menghormati, appreciate their duties, kita akan lebih bertanggungjawab pada sekolah dan kepada tugas guru itu, kerana mereka lah yang akan mendidik anak-anak kita menjadi insan yang lebih baik dalam mereka mengharungi kehidupan mereka nanti. Pendidikan adalah aspek utama dalam membina kualiti dan juga jati diri anak-anak kita. Jadi sebagai bapa, saya sangat memberi kepercayaan pada guru-guru, dan PIBG memainkan peranan yang sangat signifikan dan relevan dalam memastikan prestasi anak-anak yang cemerlang. Dengan sokongan PIBG yang kuat dan kerja yang mantap melibatkan sinergi antara guru dan juga ibu bapa, insya-Allah prestasi cemerlang yang kita harapkan